Hari ini saya kongsikan anda semua senaman untuk bahagian oblik dan bahagian perut di rumah tanpa sebalbatan yang anda boleh buat di bulan puasa ni. First, tangan buka luas, kaki buka luas. Anda akan buat kick out kiri kanan, cuba sampai berjari. 1, pelan-pelan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now, kalau for beginner, lutut dekat lantai. Advanced level, cuba angkat kiri kanan. Crunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian duduk. Relax in this position. Saya nak anda twist anda punya pinggul. Tapi kaki anda silang ke belakang. 1, twist pinggul ke tepi. 1, relax. 2, 3, perlahan-lahan je. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duduk in this position. Kaki cuba angkat, tumbuk kiri kanan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, sakit perut. Rehat 30 saat ke 60 saat. Lepas tu ulang balik semua tu. Buat macam ni 10 minit setiap hari, garanti ada hasil. Dan follow saya kalau anda betul-betul serius nak kurus sebelum hari raya ni.